Nasi lemak sampai harga RM100. Rakyat Malaysia semua tahu pasal nasi lemak. Bangun pagi makan nasi lemak, tengah hari makan nasi lemak, petang makan nasi lemak, malam makan nasi lemak, pemain Mobile Legends makan nasi lemak, pemain PUBG makan nasi lemak, lepas futsal makan nasi lemak, lepas tarawih makan nasi lemak, waktu bulan puasa, buka puasa makan nasi lemak, dekat shopping mall pergi makan nasi lemak, aiskrim perisa nasi lemak, burger perisa nasi lemak, wallpaper dalam laptop nasi lemak, semualah nasi lemak. Tahu-tahu aku pun nasi lemak. Hey, what's up guys? Tapi hari ni aku akan pergi cari nasi lemak yang paling murah sampai yang paling mahal. Sebelum tu aku ada peraturan yang aku kena ikut. Firstly, nasi lemak tu perlu ada sambal, tapi sambal tu kena sambal yang original nasi lemak. Yang kedua, aku kena jujur dalam review. Yang ketiga, aku kena bagi rating overall nasi lemak tu. Yang keempat, aku kena bagi review based on presentation nasi lemak tu sendiri. Okay, sekarang ni aku dekat kampung baru, kampungan dekat area KL lah. Tapi sekarang ni dah jadi, mostly dah jadi bandar. Kalau korang boleh tengok, dah macam banyak bangunan apa semua kan, bandar kan. Kalau korang nak cari nasi lemak yang original, selalu kena datang dekat kawasan-kawasan kampungan, taman-taman yang terpencil, boleh jumpa lah. Kalau boleh yang first nasi lemak ni aku nak cari yang harga RM1 ataupun RM2 lah. Sebab nak cari harga yang 60 sen memang susah, tak jumpa lah. Zaman dulu boleh kan, tapi sekarang ni RM1, RM2 tu boleh terima lah. Nasi lemak. Ni satu berapa? Satu RM2. Berapa? RM2 tak? RM2. Nak berapa? Satu je. Satu je. Aku dah jumpa nasi lemak harga RM2 dekat satu gerai ni. Tengoklah. Weh, tengok view tu weh, cantik oh. Weh, tengok view, tengok view. Tu tak gila weh. Twin Tower tu. Dekat gerai tu ada tempat untuk makan. Tapi aku tak mau makan kat situ. Aku nak makan dekat tepi jalan. Seingat aku waktu aku kecil-kecil tu, kalau beli gerai kat tepi jalan dengan kawan-kawan, aku makan tepi jalan je. Adalah nak pergi cari meja ke kerusi kan. Makan dekat situ santai, sembang-sembang semua. So sekarang ni aku nak pergi makan dulu. Lepas habis makan baru aku nak bagi full review lah. Tapi RM2, tak boleh nak expect tinggi sangat. Bagi aku selalu harga yang murah-murah ni yang sedap. Okay, dalam nasi lemak ni ada sambal, lepas tu ada ikan bilis, ada telur, tapi aku tak nampak ada kacang. Weh, tengok view, tengok view. Weh, tengok view, tengok view. Weh, tengok view, tengok view. Okay, aku dah habis menjamu selera. Nasi lemak ni aku rasa okay. Memang murah betul lah kalau nak dibandingkan dengan dekat tengah bandar kan. First bite tu memang rasa santan betul. Lepas tu telur dia pun lembut. Ikan bilis dia memang crunchy, tak masin sangat. Yang paling aku suka sambal dia. Sambal dia pedas. Aku daripada kecil memang aku suka makan yang pedas-pedas sikit. So bila sambal pedas ni memang aku suka lah. Satu je yang tak best kalau beli dekat gerai-gerai tepi jalan ni, kadang-kadang dia orang tak jual air. Aku grab HWC punya coffee, bukan sponsor And lepas makan tu dia orang akan bagi plastik. Kalau boleh, kalau makan tepi jalan tu minta tolong buang lah kan. Ni lari topik sikit lah. Kadang aku pergi pantai, orang makan berkelah apa semua kan, lepas tu buang je kat tepi-tepi pantai macam tu. Kalau boleh tolonglah buang elok kan. Letak dalam plastik, lepas tu buang lah. Kata nak pantai bersih tapi buang kata. Makan dah, yang first dah, aku nak bagi rating overall untuk nasi lemak ni 7/10. Tinggi juga lah, sebab harga murah, sambal okey, portion okey, and aku rasa kalau beli dua ni dah kenyang. Dari segi presentation pula aku bagi 6/10. Nasi lemak dekat bungkus kau-kau, harga dia RM4.9. Aku rasa nasi lemak ni more to instant nasi lemak, sebab dia dah well prepared, and then korang just boleh macam ada banyak choice, and then korang just ambil je. Untuk sekarang ni aku ambil yang original. And waktu dulu aku kerja dekat Publica, aku boleh katakan hari-hari juga makan nasi lemak dekat bungkus kau-kau ni. Sebab yang tu pun yang paling dekat, yang murah lah bagi aku dekat Publica. Aku dah pernah makan banyak kali lah, tapi selalu makan macam tu je. Kali ni makan betul-betul nak fokus, memang betul-betul nak tahu rasa dia macam mana. Sebab aku bukannya food review pun, just makan santai-santai je. Kalau korang tengok kat sini, dia dekat nasi lemak dia letak telur rebus, lepas tu ikan bilis, tapi ikan bilis dia kurang sikit, lepas tu kacang. And then as usual, dia orang balut dengan banana leaf, which is stick to originality is good. It's a good thing. So sekarang aku nak makan, and lepas makan aku akan bagi tahu full review. Bismillah. Bungkus kakao ni satu yang best.
Ayam yang jual dekat bungkus kakao ni memang sedap tu. Tapi nak pesan satu lah, jangan lupa order ayam kalau boleh 25% sugar ataupun 50%. Sebab kalau korang tak beritahu, air dia memang manis gila. Kalau orang Penang cakap manis melecah. Kalau boleh order 50% sugar tu kira okey lah, sihat lah sikit lah. Okay, nasi lemak ni aku dah cakap batch yang aku dapat ni nasi dia dah keras-keras sikit. And sambal dia orang agak manis bagi aku. Dia tak pedas. And dia more tu manis tu lebih sikit. Bagi aku untuk harga RM4.90 ni, kalau korang dekat shopping mall and then teringin nak makan nasi lemak yang murah-murah, boleh lah. Sebab RM5 kan, bagi aku okey je. Tapi kalau datang pagi-pagi dekat bungkus kakao ni, korang akan dapat batch yang fresh. Dia orang punya kira nasi lemak tu fresh lah. Aku bagi rating untuk nasi lemak bungkus kakao ni 4/10. Sebab dia punya nasi agak keras. And then dia macam gamble lah. Kalau korang datang awal, boleh dapat batch yang fresh. Kalau korang datang lambat, batch yang korang dapat tu maybe dia dah keras sikit. Sebab tambah dalam mall ada aircon apa semua kan. So dia depends outlet mana yang korang bagi lah. So bagi aku 4/10. So kenalah dengan harga. Dari segi presentation, aku suka presentation dia sebab nampak klasik. Aku bagi presentation dia 6/10. Okay guys, sekarang aku dekat nasi lemak Wanjo dekat Kampung Baru. And aku datang sini sebab waktu pagi-pagi tadi driver Grab tu cakap tak cari nasi lemak. Cari nasi lemak. Dia kat sini kau tahu dah lah Kampung Baru kat mana nasi lemak semua kan. Betul. Di Wanjo tu dulu sudah, tapi tak tahu sekarang. Tukar resipi ke? Tak tahu lah. Saya rasa macam tak apa nak macam sikit. Dulu memang betul sedap tu kau tu. Dulu zaman budak-budak dulu lah. Sekarang ni zaman korang ni tak tahu lah. Dia kurang kita sepakat kurang sikit. Bila aku datang sini memang orang ramai gila beratur. And aku tak expect kedai ni pack macam tu lah. And dalam nasi lemak ni ada sambal, ada ikan bilis, ada telur. And aku tambah ayam goreng, which is total harga almost RM12. Kalau korang datang kat sini, nasi lemak ni ada banyak lagi gerai-gerai makan yang lain. Tapi nasi lemak Wanjo ni yang paling popular, yang paling ramai orang aku rasa. Okay, dari sini pun korang boleh order air. Tapi aku tak order air teh ais ke apa kan. Aku just order air kosong je, which is korang boleh ambil dekat, ada macam mesin kowe. Lepas tu korang boleh ambil air tu lah, and then isi sendiri. Nak tahu sedap ke tak sedap, aku kena try lah. And then after try, aku akan bagi full review. Alright mate, let me tell you the full review of nasi lemak from Wanjo, Kampung Baru. Okey lah, sambal dia lagi okey daripada bungkus kakao. Tapi tak tahulah, ni hanyalah taste aku saja kan. And so far yang aku try, aku rasa ni yang paling berbalik. And sambal dia aku rasa ni yang paling kena lah. Pedas dengan manis tu dia balance. And tapi aku rasa dia ada pahit sikit. Tapi yang aku nak cakap, ayam dia tu agak kering juga. Sebab aku ada baca satu review dekat Wanjo Kampung Baru ni, dia cakap ayam tu kering, tak ada, dia tak juicy. Yang tu aku rasa memang legit. Sebab aku makan pun ayam dia dah macam kering sikit kan. So overall rating aku rasa nasi lemak dia boleh dapat 7/10 kena dengan harga. Tapi dia punya presentation punya rating aku bagi 4/10. Sebab aku rasa dia tak kisah pun presentation macam mana kan. Dia just letak nasi macam tu je kan. And tak ada daun pisang. Yang tu kalau ada tu mungkin boleh naik sikit lah dia punya rating. Okay, sekarang ni aku dekat Nail Nasi Lemak dekat Pavilion Damansara. Tadi first aku pergi dekat Pavilion dekat KL. And then bila aku check balik, actually dekat Pavilion Damansara High. So aku kena drive balik ke Pavilion Damansara High. Tu datang ke tempat ni lah. Nasi lemak kat sini dia ada yang basic punya, murah lah yang biasa punya. Tapi aku order nasi lemak Wagyu bakar dalam RM100 juga lah. Bila aku datang sini, dekat kedai ni aku seorang je. First waktu aku datang tu adalah orang kan. Tapi bila aku duduk sini and aku order, tinggal aku seorang je. Yang lain aku rasa dah habis makan dah kot. Dekat ni nasi lemak ni, aku order nasi lemak Wagyu, which is nasi lemak yang paling mahal sekali. Even though dekat kedai mamak pun kita boleh order nasi lemak and then top up macam ayam, sotong apa semua kan.
Tapi dekat sini mostly dia punya makanan dia memang semua nasi lemak. Tapi Nail ni dia orang tak sponsor aku tau. So aku datang sini memang nak buat review sendiri. And so kalau tak sedap tu memang tak sedap lah, bukan bagi tahu kan. Aku dah order dalam 10 minit lepas lah, tapi makanan still tak sampai lagi kan. Yang peliknya aku seorang je kat sini, bukan ramai orang pun. 20 minit kemudian. Okay, aku punya nasi lemak dah sampai. And dalam nasi lemak ni ada telur, ada ikan bilis, ada kacang, lepas tu ada timun, and lastly ada wagyu punya daging lah kan. And sambal, dia orang bagi 3 sambal. Sambal merah, sambal hijau, aku tak sure ni sambal apa. Dia macam colour kuning-kuning sikit. So aku akan try nak tengok sedap ke tak sedap kan. Oh, and then dia orang pun ada letak time punya herba, dia macam herba lah. Kalau korang masak steak, korang akan tahu lah. Aku akan try tanpa daging dulu lah. Sekarang aku nak try dengan sambal hijau pula. Sambal hijau dia not bad lah. Dia ada rasa kentan kalau pink. Lastly aku nak try sambal kuning. Sambal kuning ni dia creamy sikit. So sekarang aku nak try daging wagyu ni. Aku ni peminat steak. Aku boleh kata aku tahulah sikit pada steak ni sedap ke, steak ni okey ke tak. Steak yang diorang bagi ni steak medium rare kalau korang tengok. Okay, yang steak diorang pakai ni aku rasa bukan wagyu, Japanese wagyu, tapi might be Australian wagyu. Walaupun Australian wagyu aku rasa beli dulu Australian wagyu, dia lagi lembut pada ni. Ni dia still ada chewy side tu. So aku tak sure wagyu mana yang diorang gunakan. So aku akan enjoy dulu lah. Nanti aku akan bagi full review. Aku dah habis lah makan. And so aku finally aku akan cakap lah yang nasi lemak wagyu bakar ni bagi aku, sebab aku pernah makan wagyu Australia je lah. Dalam wagyu ni dia ada dia punya marbling dia. Yang lagi banyak marbling lagi sedap lah, lagi lembut lah. Yang ni kalau wagyu aku rasa dia maybe yang paling lower ataupun in between lah, sebab dia tak lembut mana pun. And untuk sambal dia, aku suka sambal yang warna hijau. And sambal merah pun okey juga. Aku lagi prefer sambal nasi lemak yang mostly yang original lah. Okay, aku bagi review 5/10 lah. Nasi lemak dia aku rasa biasa je. Aku rasa kalau tak ada choice baru aku datang sini. And selain daripada tu, diorang cuba nak kekalkan original nasi lemak tu lah. Diorang letak daun pisang. And itu je lah. Aku bagi rating 5/10. Dia punya presentation dia aku bagi 7/10. Sebab rasa dia so-so je, tengah-tengah. Dia tak ada lah macam wow. Aku bayar nak dekat 100 juga lah untuk nasi lemak ni kan, include tax and everything. So aku rasa 100 tu tak adalah berbaloi mana pun. Tapi kalau korang nak try, boleh try sendiri lah. Tapi aku tak sure kan untuk try wagyu ni. Aku rasa better korang beli wagyu sendiri and then masak, and then beli nasi lemak yang korang minat and then gabung. Aku rasa yang tu paling lagi better lah. Okay lah, review-review aku bagi ni based on taste aku lah. Tapi review-review ni kalau nak ikutkan, tak adalah accurate sangat yang aku bagi ni. Tapi aku cuba bagi se-accurate yang boleh lah. Kalau ikutkan, mak aku buat nasi lemak lagi sedap. And dulu makcik depan sekolah aku jual nasi lemak pun sedap. Makcik tu jual berapa? 60 sen lah. Tah, untung ke tak aku pun tak tahu. Aku main makan je, main bedal. Itu saja untuk video kali ni. Dan aku harap korang enjoy tengok video ni. Boleh dapat info-info yang menarik tentang nasi lemak yang aku review ni. Korang boleh like and subscribe. Dan aku cuba upload video baru setiap minggu. So guys, jumpa lagi next week. Next week. Bye-bye. Bye-bye semua. Terima kasih datang. Man, terima kasih datang. Apek. Terima kasih tu. Terima kasih.